Assalamualaikum tuan-tuan. Hari ni delivery day untuk Encik Abu Sufyan. Okey, Encik Abu Sufyan boleh cerita sikit tak macam mana tahu rak motoring, macam mana tahu yang saya jual Toyota Camry ni? Tahu rak motoring ni daripada tengok daripada TikTok, and then terus datang kedai kereta baru keluar sehari terus lock kereta ni. So abang ni memang steady, family dia sangat steady, ayah dia pun sangat senang sangat berurusan. So and then dalam hari ni 5 hari ni kita ada buat promo Merdeka di mana kita bagi 2 buah botol minyak motor 8100 dan juga free tinted satu bodi kereta. So abang ni dapat tak apa yang saya janji dalam video and datang depan-depan? Dapat tinted, dapat satu kereta tinted and minyak hitam, satu servis, satu untuk next servis. So abang berpuas hati tak dengan semua proses? Macam mana proses tukar nama, macam mana bayaran dia, laju ke tak laju proses saya tu? Proses semua okey, bayaran semua okey. Dia settlekan kereta dalam 1 hari, 2 hari dah boleh ambil kereta lah. Laju memang laju. Itu pun 2 hari sebab kita nak buat ada part-part yang kita nak buat. Contohnya macam aircon, saya dah janji dengan Cik Abu Sufyan untuk buat. So saya dah settlekan pasal aircon. So mengambil masa 2 hari. Contohnya kalau kereta tu condition dia memang in top, tak ada masalah langsung, hari tu juga boleh keluar. Ni saya cakap dekat Encik Abu Sufyan, proses sangat-sangat laju and then dia pun bagi feedback yang baik dekat saya. So kalau abang boleh rate lah saya punya servis tu, berapa yang abang boleh bagi dekat saya? Rate per berapa tu? Rate per 10 lah. Rate per 10. 9.5 lah. Okay, 9.5 kita bagi. Ni bukan kipas kan? Bukan kipas, jujur lah. 9.5. Okay, so terima kasih banyak kepada Abang Abu Sufyan ni. So saya harap kereta ni dapat meringankan beban abang ni, and then satu family tuan-tuan jugalah. Yang tengah rakam ni ayah dia sendiri. Terima kasih banyak tuan sudi membeli dengan saya, sudi support Rak Motoring. Okey, so kepada tuan-tuan yang sedang mencari Camry, boleh contact saya, boleh datang walk in ke showroom saya, tak ada masalah tuan-tuan. Tuan-tuan nak harga macam mana kita boleh nego sampai jadi tuan-tuan. Saya Rashdan. Assalamualaikum.